Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka. Wanshur alaina min khazaini rahmatika. Ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Objektif pelajaran, murid dapat memperjelaskan syarat-syarat mahar 5 perkara. Penerapan nilai akhlak yang kita dapat dari pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala. Isi kandungan pelajaran 11 tentang mahar ialah kita ni akan membincangkan pengertian, hukum, syarat, perkara yang dijadikan mahar, qadar, jenis-jenis mahar, sebab wajib mahar, misal. Pengertian mahar. Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya disebabkan berlakunya akad nikah. Hukum mahar, hukumnya wajib. Syarat mahar, syarat bagi mahar 5 perkara iaitu 1. Hendaklah ia suci. 2. Ada manfaatnya. 3. Dapat diserahkan. 4. Ada di dalam milik dan kekuasaan suami. 5. Diketahui benda, sifat dan jumlah yang dijadikan mahar itu. Hukum masalah yang berkaitan dengan perkara yang dijadikan mahar. Hukumnya sah. 2. Air madu yang bercampur dengan najis. Hukumnya tidak sah. 3. Gading gajah. Tidak sah kerana ia najis. 4. Ular. Tidak sah kerana tidak ada manfaat baginya dibanding dengan harta. Dan jika ada pun manfaat atau khasiatnya, maka ia tidak diibaratkan, yakni tidak dikira oleh syarak. Perkara 1. Gelang emas yang terkena najis. 5. Gajah. Sah kerana ada manfaatnya, iaitu ia boleh dijadikan kenderaan dan boleh digunakan bagi maksud peperangan. 6. Barang rampasan. Tidak sah kerana ia bukan milik suami itu. 7. Harta suami yang dirampas orang. Tidak sah kerana suami itu tidak dapat menyerahkannya kepada isterinya itu. Dan 8. Sesuatu yang tidak diketahui. Tidak sah seperti salah sebuah daripada rumahnya dijadikan mahar. Ini adalah 8 perkara tentang mahar, mana yang boleh dijadikan mahar dan mana yang tidak boleh dijadikan mahar. Perkara yang dijadikan mahar. Sesuatu yang dijadikan mahar ialah mata benda atau manfaat. Contoh mata benda, wang, pakaian, kebun. Contoh manfaat, mendiami rumah, mengajar membaca Al-Quran, mengajar menjahit. Objektif pelajaran, murid dapat memperjelaskan syarat-syarat mahar 5 perkara. Penerapan nilai akhlak yang kita dapat dari pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala. Seterusnya adalah qadar mahar. Mahar tidak ditentukan oleh syarak sama ada banyak atau sedikit, tetapi mahar yang baik ialah mahar yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jenis-jenis mahar. Bentuk mahar itu ditentukan oleh dua belah pihak, iaitu 1. Mahar musamma ialah mahar yang boleh ditentukan bersama dengan persetujuan di antara pihak perempuan dan pihak lelaki. Dan mahar musamma disebut dalam akad nikah. 2. Mahar misal ialah mahar yang boleh ditentukan oleh kedudukan taraf seseorang perempuan dipandang dari segi bentuk mahar yang biasa dibayar kepada perempuan lain yang sama taraf pada adat. Info. Maksud perempuan lain yang sama taraf dari segi keturunan, iaitu perempuan dari kalangan keluarga bapanya, seperti saudara perempuan atau saudara dari pihak bapanya,
ukhtun li'abun atau anak perempuan daripada saudaranya itu atau emak saudaranya. Maksud perempuan lain yang sama taraf pada adat kebiasaan. Persamaan itu banyak seginya dan ia ditentukan pada waktu akad nikah seperti umur, kecantikan, kekayaan, negeri, akalnya, ilmunya, perangainya, dara atau janda, keturunan peranak atau tidak dan kedudukan bapanya di kalangan masyarakat. Kedudukan suami yang berhutang, jika suami isteri itu bercerai dengan sebab talak. Okey, di dalam kes ini, kedudukan suami yang berhutang artinya ia berhutang mahar. Sebagai contoh, waktu akad nikah, ia menyebutkan akad itu seperti contoh. Saya terima nikahnya Nur binti Muhammad dengan maharnya RM300 hutang. Jadi ada disebutkan di sana hutang. Maka masalahnya di sini jika suami isteri itu bercerai dengan sebab talak. Maka keadaan isteri ada dua. Isterinya belum diwatir, belum ia setubuhi, maka hukum suami wajib membayar separuh daripada jumlah mahar yang ditetapkan, yakni mahar musamma itu. Seperti yang cikgu cakap tadi, mahar yang ia sebutkan ketika akad nikah RM300 hutang. Berapakah separuh daripada RM300 tersebut? Yes, betul. Ia adalah sebanyak RM150 sahaja yang perlu dibayar oleh suami dan kepada isterinya kalau mereka bercerai disebabkan dengan talak. Dan keadaan isteri yang kedua, isterinya telah diwatir, sudah disetubuhinya. Maka hukum mahar, suami wajib membayar semua sekali jumlah mahar yang ditetapkan, yakni mahar musamma itu. Ketika akad nikah, ia sebutkan RM300 hutang. Maka hutang itu RM300 wajib ia bayar sebanyak semua sekali, artinya RM300 tunai arah isterinya yang sudah disetubuhinya kalau dorang berdua ni bercerai. Okey. Seterusnya. Jika salah seorang daripada suami isteri itu mati dengan syarat kematian itu berlaku sesudah akad nikah. Okey, contoh suaminya lah meninggal dunia malam selepas acara akad nikah. Dan isterinya belum diwatir, belum sempat ia setubuhi isterinya dan ia pun meninggal dunia. Maka hukumnya mahar itu wajib dibayar semua sekali jika salah seorang daripada suami atau isteri itu mati dengan syarat kematian itu berlaku sesudah akad nikah. Walaupun suami itu belum watir atau menyetubuhi isterinya. Okey, cerita ini salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Maka wajib membayar semua sekali mahar itu. Okey? Sebab wajib mahar misil. Mahar misil yakni mahar sebanding diwajibkan jika mahar itu tidak disebut dengan betulnya di dalam akad nikah. Okey, perkara satu, mahar itu langsung tidak disebut di dalam akad nikah. Mahar itu disebut dalam akad nikah tetapi tidak diiktiraf oleh syarak. Jim, seseorang perempuan diwatir yakni disetubuhi dengan sebab syubhah. Info 1. Mahar tidak termasuk dalam rukun nikah dan ia adalah perkara yang wajib bagi lelaki yakni suami untuk membayarnya kepada perempuan yakni isteri itu. 2. Sunat hukumnya menyebut mahar itu di dalam akad nikah. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.